Lain kali Arau kena datang awal sikit, kerana saya dah jawab soalan ni tadi. Ini kali pertama saya dengar teori ekonomi yang boleh seimbangkan harga barang dengan pendapatan. Saya soalan. Saya rangkum dua-dua. Okey, jarang berlaku tapi sebenarkan Arau. Silakan. Ya. Yang Hormat, saya terima kasih pemaparan yang hebat. Tapi sekarang ni kemasalahan yang berbangkit ialah pendapatan yang KDNK sebenar yang tinggi dan juga pendapatan berdasarkan produktiviti. Tetapi kenaikan harga barang tak seimbang. Dia naik ikut sonok dia. Jadi apakah usaha kerajaan untuk nak pastikan supaya kenaikan kos hidup dan juga harga barang ni diseimbangkan ataupun bukan diketimbang, diseimbangkan dengan dengan pendapatan. Yang kedua, Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat bercadang untuk akaun 1 itu dibenarkan untuk dikeluarkan dimasuk ke akaun 3? Rakyat tengah susah sekarang. Ini permintaan rakyat. Saya tak pernah saya dapat respon yang begini besar. Dalam masa 1 jam 1 juta rakyat respon kepada TikTok saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Menteri. Syarat. Ini terima kasih Arau. Ini kali pertama saya dengar teori ekonomi yang boleh seimbangkan harga barang dengan pendapatan. Tapi saya mungkin kena belajar lagi teori ekonomi. Dia sebenarnya harga barang itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pendapatan. Dia soal supply and demand. Ya, dan keduanya pemantauan. Saya setuju. Maknanya kalau harga itu tak sepatutnya dinaikkan, pemantauan itu harus lebih ketat dan supply harus ditingkatkan. Dan beri kaedah umpamanya import daripada sementara China ini daripada mana negara yang memberikan pelanggan yang jauh lebih murah. Itu langkah-langkah yang diambil. Saya tidak nafikan bahawa ada permasalahan kita hadapi dari segi kos sara hidup. Ya, kalau dibandingkan dengan negara jiran masih rendah, tetapi dibandingkan dengan pendapatan rakyat, dibandingkan dengan pengalaman yang kita dihadapi oleh terutama rakyat berpendapatan rendah, memang menimbulkan masalah. Jadi sama ada melalui NAKOL, Jawatankuasa dan Menteri berkenaan, memang kita berikan ini keutamaan. Ya. Yang keduanya, akaun ketiga tadi saya jawab. Lain kali Arau kena datang awal sikit, kerana saya dah jawab soalan ni tadi. Itu mesyuarat. Jawapan saya lebih penting daripada mesyuarat tu. Tapi tak apa. Jadi maknanya saya sebut tadi, kalau kita lihat dari segi dividen, dari segi matlamat, ini memang saya faham ya. Ada keperluan yang mendesak. Kalau betul ada bukti mendesak, pengurusan KWSP memang beri sedikit kelonggaran.